Rancangan Bayan Linnas bersama-sama Sahibul Samaha Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Saya bersama Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Saya bersama Sudi ke Konti dan kita nak bincangkan satu tajuk yang sangat penting sebenarnya tentang keluarga ya. Keluarga ni merupakan satu institusi kecil yang mana kalau kukuh keluarga, kukuhlah masyarakat, kukuhlah negara ya. Saya bersama Datuk dan juga para pendengar. Dan tajuk spesifik kita hari ini konflik keluarga, isu dan penyelesaiannya. Kalau kita pun datang dari mana? Daripada keluarga juga sebenarnya. Baik, rakan-rakan sekalian boleh juga tonton secara langsung menerusi di www.tvekim.my dan juga boleh tonton juga di Facebook TV IKIM. Kami dah pancarkan secara langsung di situ. Okey. Di awal ni kita nak dengar apa gambaran keseluruhan mukadimahnya tentang konflik keluarga, isu dan penyelesaiannya Datuk. Silakan saya bersama Datuk Dr. Zulkifli. Mukadimahnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Syafiq dan juga DJ Siti. Saya. Tak lupa kepada para pendengar radio IKIM yang saya amat kasihi dan saya sayangi semua. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini sekali lagi kita dapat bersiaran langsung dalam Bayan Linnas dengan satu topik yang kita angkat, iaitu konflik keluarga, isu dan penyelesaiannya. Sengaja kami pilih tajuk ini kerana yang pertama sekali, bila mengajar dan buka soal jawab dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar, secara langsung banyak sangat isu ini berlaku. Dan soalan-soalan tersebut ia menepati realiti yang sedang kita hadapi sekarang ni. Sebenarnya perkahwinan ini nilainya cukup tinggi, di mana matlamatnya sekurang-kurangnya 3 perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, litaskunu ilaiha, untuk kamu bersakinah ataupun menjadi ketenangan bagi kamu. Yang kedua, waja'ala bainakum mawaddatan, Allah nak jadi antara suami isteri, pasangan keluarga itu sifatnya cinta mencintai. Dan yang ketiga, warahmah, sifat rasa kasihan, kasihan belas, dan sifat-sifat ini merupakan sifat yang cukup baik, yang menunjukkan bukan sekadar kebertanggungjawaban, tetapi lebih daripada itu. Jadinya apa yang berlaku kita tengok dan kita dapati, cerita masalah konflik keluarga ini amat banyak berlaku. Ada suami yang baik tapi isteri kurang baik. Ada isteri yang amat baik tapi suami tak baik. Ada kedua-dua tak baik. Ada kedua-dua baik. Dan ada masing-masing kesilapan dan kesalahan. Jadi bila saya tengok isu-isu seperti ini, memberi satu signal kepada kita untuk kita sama-sama muhasabah. Dan saya bukan kata kepada tuan-tuan, termasuk diri saya, kita semua. Maksudnya bila kita bincang bab keluarga ni, semua di kalangan kita mahu jadi dan bina keluarga baiti jannati, keluarga rumahku, syurgaku. Jadi apa yang kita dapati, banyak sebab punca yang membawa pada konflik kekeluargaan. Pertama sekali, sudah barang tentu ia membabitkan akhlak. Kerana akhlak ini, bila kita tidak ngam dan kita tidak boleh terima, ia tidak akan berkekalan. Jadi akhlak ini akan memberi kesan yang cukup besar. Dan bukan sekadar akhlak, termasuk juga sikap dan etik seseorang. Bila mana sikap dan etik seseorang itu telah mempengaruhi dan bersebati pada dirinya, jika sekiranya baik, tak ada masalah, bahkan itu akan berjaya dan akan terus cemerlang. Tapi malangnya jika sekiranya etik dan akhlak ataupun sikap itu begitu tidak baik dan lemah, ketika itulah akan berlaku
macam-macam hal-hal yang tidak diingini dan akan jelas akan terpampan dan terbuka dalam kehidupan rumah tangga. Maka sesallah kedua-duanya bila ini berlaku. Seterusnya apa yang berlaku juga ialah kadang-kadang kita terlupa dalam bab menguruskan keuangan atau harta benda. Dan ini juga memberi kesan yang cukup besar. Bila mana kemampuan untuk mengurus harta benda dan juga keuangan dalam melayari bahtera kehidupan ini gagal, maka galibnya banyak kejadian-kejadian yang tak diingini sehingga terputus ikatan tali pernikahan itu. Dan ini telah dibuktikan dengan banyak fakta-fakta dan juga analisis yang dikemukakan menunjukkan bahawa ia juga memberi kesan kepada keluarga, kehidupan, keharmonian, tekanan dan stres bila mana hutang tidak diuruskan dengan sebaiknya. Kita mungkin boleh tanya kepada AKPK sebagai contoh, atau mereka yang terlibat secara langsung berkenaan dengan isu bankrupt, isu muflis, isu seperti ini, kita akan merasa gerung. Kerana apa? Kerana dia juga memberi satu sumbangan yang besar membawa kepada petakanya rumah tangga atau goncang serta runtuhnya institusi kekeluargaan itu. Begitu juga konflik seterusnya ialah berkenaan dengan bagaimana sikap kebertanggungjawaban. Suami, isteri, anak-anak semuanya mesti mempunyai rasa tanggungjawab. Bukan sekadar mempunyai rasa tapi juga patut bertanggungjawab. Cuma kita kena faham, sebaik mana kita pun tanggungjawab itu tak akan dapat disempurnakan dengan sesempurnanya. Tetapi itu bukan sebagai satu alasan untuk mengelakkan dan untuk menjustifikasikan untuk melakukan kelemahan demi kelemahan. Sebaliknya berikhtiar mencari sudut-sudut yang memungkinkan boleh menampung kekurangan dari sudut itu dengan cara yang lain. Justru saya nyatakan di sini bahawa ini sebahagian daripada kemeluk-kemeluk yang kita hadapi yang akhirnya menyebabkan kehidupan rasa cacah marbah dan tidak rasa tenang, stabil dalam kehidupan kita. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Pertama sekali, kita mesti menginsafi diri kita dengan menyatakan bahawa melayari bahtera kehidupan ini merupakan satu ujian daripada Allah. Yang mana kita semua telah mencita-citakan untuk yang seterbaik bagi diri kita, bagi isteri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Tapi Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk uji kamu siapa di kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Jadi di situ akan berlaku ujian demi ujian. Tetapi kita faham bila ujian kita sandarkan dan kita kembali kepada Allah, maka ia akan menyelesaikannya. Allah bila kita sentiasa berpegang kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, mengambil panduan petua daripada orang-orang yang baik di kalangan para ulama, para ibu bapa yang terdahulu, bagaimana mereka dapat menghadapi sebarang ombak dan badai dalam kehidupan. Akhirnya kita tengok kehidupan ketika mereka mengakhiri hayatnya penuh dengan rasa kebahagiaan, rasa kasih sayang dan saling ingat mengingati, perlu memerlu sehingga kepada ujung usia mereka. Inilah yang saya ingin sampaikan sebagai mukadimah. Dan mungkin kita boleh bukalah soalan-soalan kalau ada untuk kita bincangkan. Di samping itu saya juga suka war-warkan bahawa kalau nak tanya soalan-soalan yang kita tidak berkesempatan untuk jawab, sila layari laman web kami www.muftiwilayahpersatuan.gov.my. Dan insya-Allah
ia akan cuba dijawab dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan masalah dan muskilatul hayah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Sahibul Samahah dengan pembuka bicaranya untuk topik kita pada petang ini berkaitan dengan tajuk atau bicara kita konflik keluarga, isu dan penyelesaiannya. Dan juga Siti, para pendengar, kita juga nak alu-alukan rakan-rakan kita untuk sama-sama kita kongsi soalan. Ya, anda boleh layari kami di ikimfm.my. Ya. Boleh letakkan soalan di situ dan kita akan rehat seketika. Kembali lepas ini kita akan sambung lagi sebab topik keluarga ni kan Syafiq Sahibul Samahah Datuk sangat kompleks ya. Memang tak dapat diselesaikan dalam sekelip mata dan hari-hari kita proses belajar sebenarnya orang kalau orang dah hidup berumah tangga 30 tahun pun dia tak ada je esok tu perkara baru yang pasangan dia lakukan ya. Orang kata tepuk cubit paha kiri kanan juga terasa. Betul. Kita akan rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Munif Coco Arabic Gum merupakan minuman alternatif coklat malt yang berkhasiat untuk hidangan sarapan keluarga anda. Munif Coco mengandungi Arabic Gum mana merupakan sumber nutrisi prebiotik yang tinggi. Ia membantu pembiakan bakteria baik probiotik dalam mengimbangkan sistem penghadapan usus di dalam badan. Kandungan koko merupakan bahan antioksida yang membina minda. Anak-anak pasti menggemarinya. Rasanya enak dan terlebih lazat. Masa untuk berubah, hubungi 019-3344-838. Layari munifhijaz.com. Munif Coco terlebih lazat. Alhamdulillah, terus setia dengarkan waktu ini rancangan Bayan Linnas bersama Sahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, dan kita bincang cerita untuk petang ini konflik keluarga, isu dan penyelesaiannya. Baik, kita juga terus nak alu-alukan rakan-rakan pendengar sekalian untuk sama-sama hantarkan soalan anda di Facebook IKIM FM dan kita ada satu soalan. Sahibul Samahah, bagaimana kita nak kekalkan cara hidup kita, cara hidup yang penuh dengan kasih sayang seperti cara Rasulullah yang bersama dengan keluarganya, yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah tu. Saya kalau baca teori senang tapi nak amal tak jadi. Amal tu nak kekalkan tu macam mana cara Rasulullah. Ya. Silakan. Terima kasih kepada DJ Syafiq dan juga DJ Siti. Terima kasih. Isu seperti ini memang kita akan hadapi dalam sebuah kehidupan kita. Kadang-kadang kita bersama dengan isteri kita, bersama dengan keluarga kita, kita tak rasa apa. Tetapi bila kita tengok satu keluarga, kita kata, oh baiknya dia. Begitulah seterusnya. Tetapi sebenarnya yang kita kata dia oh baiknya itu pun kadang-kadang tak berapa baik juga. Ya, nampak macam baik. Nampak macam baik. Jadi banyak berlaku. Contohnya kita tengok dalam satu drama, kita tengok Masya Allah baiknya, tapi realiti lain pula. Apa yang berlaku ialah yang pertama sekali dalam isu ni, alangkah baiknya kita kembali kepada hati kita. Hati itu mestilah kita doa pada Tuhan. Pertamanya supaya Allah tetapkan hati kita dengan taat dan atas agamanya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nabi banyak doa ini mengikut riwayat yang masyhur. Jadi bila Nabi doa, wahai yang membalikkan hati, sabitkan hatiku atas agama kamu dan atas taat pada kamu. Bila dah sempurna komplit yang ini, maka ia memberi kesan kepada keseluruhan tubuh badan kita. Bila mana kita telah membina satu hubungan yang baik dengan Tuhan, kesannya hubungan dengan makhluk juga akan jadi baik. Jadi bila ini berlaku, maka hubungan dengan Tuhan itu menjadikan hubungan sesama suami isteri akan baik, hubungan dengan anak-anak akan baik, hubungan dengan keluarga akan baik, dengan rakan taulan, dengan jiran akan baik, sehingga berjangkit kepada keseluruhannya ataupun tersebar kepada seluruh masyarakat. Jadi mulakan dengan hati. Sebab kadang-kadang hati ini bila kita tengok sesuatu itu, kita datang dengan satu benda yang amat negatif. Ini bahaya. Orang bagi kepada kita segelas limau yang masam. Kalau orang yang tak baik
apa yang dia buat, dia akan maki orang itu, dia akan marah orang itu, dia akan kata, dia akan blame dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tengok dari segi positif, pertama sekali dia ucap terima kasih pada orang tu kerana orang tu bagi kat dia. Kedua, dia ambil cukup rasa gula, dia masuk dan dia kacau, maka jadilah bertukar kepada masa manis yang paling lazat. Tidakkah itu menunjukkan bahawa dengan hati menyebabkan kita boleh jadikan keluarga kita ni bahagia, dan kita boleh jadikan diri kita ni bahagia. Tapi bila hati kita tidak bahagia, kita sukar. Dua orang yang terpenjara berada di belakang jerjak besi. Seorang yang tengok ke langit dan melihat bintang ketawa. Seorang yang melihat kepada bumi dengan menyedihi apa yang berlaku menangis. Maka kita tengok dua-dua dalam keadaan berbeza. Kerana yang pertama, melayani hatinya itu dengan kebesaran Tuhan, dengan keagungan Tuhan, dengan apa yang dilihat ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tapi yang kedua, banyak blame diri sendiri, tak puas hati. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Jadi salah satu poin yang saya sebut di sini dengan masa yang terhad itu, iaitu jagalah hati, insya-Allah. Alhamdulillah, itu dia. Baik Siti, sebelum kita nak baca lagi soalan di Facebook IKIM FM, kita juga nak wawarkan kepada rakan-rakan sekalian, boleh juga call di talian konti kami, telefon 03-6205-1500. Okey, 03-6205-1500. Tadi kita dapatkan panggilan telefon. Kita nak raikan ni. Saya bersama Datuk. Sudah ada yang bertanya di FB. Anwar Rashid Razali tanya, kalau dilihat tidak ada kursus atau program yang berterusan untuk berikan pendidikan keibubapaan bersepadu. Yang ada kursus kahwin je lah sebelum kahwin tu kan. Lepas tu pandai hidup sampai kesudah kan dengan pasangan tu. Jadi adakah satu yang praktikal untuk diwujudkan sedemikian, atau adakah sudah berpada dengan hanya kursus kahwin sebelum berkahwin? Apa pendapat saya bersama Datuk? Silakan Datuk. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya melihat dalam isu seperti ini sebagaimana kursus kahwin dan sebagainya sebagai mukaddimah untuk bekalan dalam masa beberapa tempoh untuk kita mengendalikan dan menguruskan rumah tangga kita. Tetapi selepas daripada itu, sikap yang terbaik antara pasangan suami isteri adalah pertama sekali, didiklah kedua-duanya suka mencari ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Maknanya dia pergi belajar, dia pergi, walaupun bukanlah dia belajar, maksud saya dia ada kerja, tapi gunakanlah sejuzuk daripada masanya pada hari cuti seperti Sabtu dan Ahad atau Jumaat dan Sabtu untuk kita pergi menekuni ilmu. Jadi kita belajar ilmu, kita daripada tuan-tuan guru, kita tengok. Jadi dengan pembelajaran tersebut secara langsung kita telah mengubah kehidupan kita cintakan ilmu. Bila ilmu ni sifat dia macam air mata air. Dia akan sentiasa ada yang baru yang dia tidak ada tepinya dan dia tidak ada penghabisannya. Makin kita kaji, kita akan dapat. Keduanya, budayakan dengan budaya membaca. Makanya kita baca berkenaan dengan parenting, baca berkenaan tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami, tanggungjawab kedua-duanya, tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab semuanya. Dan di mana ada yang sesuai, ada yang tak berapa sesuai dengan kita, maka kita cuba sentiasa adakan seperti itu. Akhirnya kita dapat meningkat daripada satu kefahaman yang mungkin ada yang bersifat hanyalah atas kertas sahaja, tapi ada yang bersifat memang sesuai untuk dilaksanakannya. Maka di situ kita akan dapat baik-baiki lagi. Ketiganya, kalau boleh, kita juga mesti melakukan seperti berinteraksi dengan keluarga. Dalam arti kata lain, sesama keluarga itu sentiasa ada muzakarah ataupun usrah ringkas atau tazkirah ringkas. Ambil satu dua hadis matan arba'in nawawiyah sebagai contoh dan lain lagi. Akhirnya ketika itu kita akan rasa sebuah kehidupan yang lagi difahami akan hakikat realiti kehidupan dan kita akan dapat membina
lagi baik daripada apa yang kita lakukan pada masa mukaddimah perkahwinan kita dahulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Sohibul Samaha dan Siti dan juga para pendengar. Kita ada rakan kita di talian Konti Hikmah FM. Kita ada Muhammad Yusof dari Sarjana Utama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya pasangan yang nak dikahwinkan itu pasangan perempuannya sedang mengandung, adakah perkahwinan yang dibuat itu sah ataupun tidak? Dalam mana kata, walaupun lelaki yang bertanggungjawab menikahi perempuan tersebut, tapi pernikahan tersebut berlaku semasa perempuan itu mengandung. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Apa yang saya nak nyatakan bahawa dalam isu seperti berkahwin dengan perempuan yang sudah mengandung, kita boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh khususnya dalam mazhab Syafi'i, dia ada bab dipanggil mawani'un nikah. Orang yang kita tak boleh kahwin. Pertama antaranya adik-beradik ataupun mahram lah, ibu kita, nenek kita, mak saudara kita, yang itu tak boleh. Yang kedua adik-beradik susuang, itu pun tak boleh juga kita kahwin. Yang ketiga isteri orang, kita tak boleh kahwin. Dia isteri orang, maka tak boleh kahwin. Dan yang keempat yang kita tak boleh kahwin juga kalau bukan agama yang sama lah. Maknanya kita Islam, orang itu bukan Islam. Kecuali dalam bab-bab tertentu seperti Ahlul Kitab, itu bab lain. Baik, dalam isu seperti ini, bila mana orang itu mengandung, ada dua keadaan. Apakah dia mengandung kerana dia diceraikan oleh suaminya? Kalau dia mengandung kerana dia diceraikan oleh suaminya, walaupun talak itu dipanggil talak bid'ah, tetapi dalam mazhab Syafi'i jatuh talak tersebut, dalam keadaan seperti ini kita tak boleh kahwin dengan dia. Pertama, dia dalam iddah. Dengan sebab dia mengandung tu dalam iddah, jadi tak boleh. Tetapi jika sekiranya wanita tersebut mengandung tapi bukan dimukaddimahkan sebelum daripada itu nikah, maka hukumnya sah perkahwinan tersebut. Cumanya kita kena faham dalam isu seperti ini ada beberapa perkara di sebalik itu. Yang pertama ialah menisbahkan nasab. Yang ini pun kena tengok dengan betul-betul dan kita boleh rujuk dalam mahkamah macam mana kedudukan daripada perkahwinan sampai lahirnya bayi tersebut. Yang kedua, kita juga kena tengok kita bila kita nak berkahwin, kita nak pilih pasangan, maka kita pilih pasangan yang benar-benar taat pada Allah, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kata lain yang baik. Sebab itu Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfaz bizati din taribat yadaka atau kama qala. Perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Pertama kerana agamanya, kerana hartanya, kedua kerana keturunannya, ketiga kerana kecantikannya, keempat kerana harta, kerana agamanya. Maka berkemenanganlah jika sekiranya kamu pilih untuk agamanya. Jadi ciri-ciri macam itu perlu kena tengok. Sama juga dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyatakan, iyyakum wa khadra'ad diman. Qalu wa ma khadra'ud diman? Qal al-mar'atul hasna fil manbati su. Jaga-jaga kamu daripada kamu kahwin tumbuhan yang hijau. Tumbuhan yang hijau. Maka sahabat bertanya, apa itu tumbuhan yang hijau? Kata Nabi, perempuan yang cantik, yang hebat, dan rupa parasnya, tapi daripada tempat yang tak baik. Dia ibarat macam gini, kalau kita tengok padang rumput kampung, ada di satu tempat tu rumput tu banyak. Kenapa? Kerana najis lembu ada di bawah tu. Jadi nampak hijau. Tapi di bawah dia tu macam-macam bermasalah. Artinya pilihlah yang terbaik berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, maka hendaklah kamu pilih untuk meletakkan air mani kamu di mana tempat yang kamu nak letakkan. Saya tak nafikan bahawa jika sekiranya ini berlaku dan antara pasangan tersebut reda untuk berkahwin, bagi saya itu pun adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Tapi mesti selamat daripada beberapa unsur. Janganlah ada unsur paksaan, unsur kerana nak hilang malu semata-mata. Tapi biarlah kita
letak perkahwinan itu sebagaimana Allah ajar kepada kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata-mata kerana Allah. Bila kita boleh tetapkan dan terapkan ini, insya-Allah kita akan berjaya dalam kehidupan kita. Jadi jawapan kepada sahabat kita, hukumnya adalah sah, tetapi kita kena tengoklah prioriti dan keutamaannya dan rujuklah ke mahkamah untuk masalah-masalah yang berkaitan selepas daripada itu. Baik. Baik, satu lagi kita dapat soalan. Baik, apakah punca penceraian semakin meningkat? Dulu pernah heboh diperkatakan 15 kes penceraian sehari secara purata. Mungkin Sohibul Samahah boleh kongsikan apakah puncanya? Ya. Mungkin kalimah 15 perceraian sehari itu sikit benar. Biasanya lebih banyak sebenarnya. Biasanya seminit ataupun 5 minit ataupun sejam dan sebagainya. Nisbah dia yang dikaji. Kalau 15 sehari maknanya 10 hari baru 150 kalau sebulan. Tapi statistik itu ialah itu statistik, tapi sebenarnya dia mungkin banyak, mungkin lebih daripada itu. Tapi nak ceritanya kenapa ini berlaku yang membimbangkan. Kita dapati antara perkara yang penting sebagaimana kami sebutkan pada awal lagi, itulah konflik rumah tangga. Bila mana yang pertama sekali asasnya agama. Bila agama tak ada, bukan agama dalam arti kata dia mesti menjadi ustaz. Tak, agama tu maknanya dia beramal dengan agama. Dia komit dengan agama. Kenapa? Kerana bila kita tidak ada agama atau kita tak beramal dengan agama, vacuum lompang itu akan diisi oleh syaitan. Bila syaitan, kerja dia tak lain yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Dia akan cuba memisahkan antara seseorang dengan isterinya. Kenapa? Kerana itulah niat dan nawaitu. Bila dah hancur, selesai masalah. Berapa banyak kita tengok kesan daripada perceraian tu, jangan tengok perceraian, tapi kita tengok merananya banyak hati. Hati anak-anak sudah barang tentu merana. Begitu juga masalah kebertanggungjawaban. Banyak yang lepas tangan tu. Akhirnya walaupun itu anak dia, dia tak beri nafkah kepada anak dia. Dengan keadaan macam itu, kemudian ketika mana usianya tua, dia menagih simpati pada anaknya tak kala anaknya berjaya. Maka anaknya dalam dilema dan juga konflik. Nak baik tak dengan abah dia, perangannya tak betul dan sebagainya. Jadi di situ kita nak longgokkan kesalahan kepada anak 100% kerana tidak mengasihi dan menyayangi bapa dan ibunya itu, tidak boleh kita salahkan 100%. Kenapa? Kerana asasnya kadang-kadang kita sendiri tidak lakukan dengan seterbaik pada anak-anak kita. Jadi dengan sebab itulah, bila kita tengok isu-isu macam inilah, kita perlu fahami bahawa bila berlaku perkara ini, ghalibnya masalah agama. Masalah yang kedua ialah kadang-kadang yang saya sebut tadilah, masalah sikap. Dia tak boleh berubah. Ada orang tu jenis malas. Maka malas tu dibawa sampailah kepada ketua-ketua. Contohnya macam kita tengok cerita, walaupun tak betul lakonan, cerita Pak Belalang tu. Tengok, bila malas sangat tu, siapa susah, siapa bergiang, siapa kadang-kadang masalah ini susah. Sebab itu Sayyidina Umar kata, kalaulah malas itu seperti orang dan lembaga, nescaya aku akan pancung malas tersebut. Dan malas ni, walaupun orang tu hebat, walaupun orang tu ni, maka malas ni termasuk dalam doa Nabi minta berlindung antara yang awalan. 8 perkara Nabi minta berlindung, salah satunya malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kenapa? Kerana dia akan membantu dan menyekat rezeki. Tuan-tuan tengok, makda, pakcik, makcik orang kampung dulu, dia miskin tapi seadanya.
dia pergi menoreh getah, dia pergi bertani, dia pergi nelayan. Kadang-kadang sebelum pagi, sebelum subuh, tapi dia buat balik pada pukul 8 pagi, pukul 9 pagi dengan hasil tengok. Tapi kalau dia tidur sampai pukul 2 petang, pukul 10 pagi, macam mana? Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada awal pagi. Ada orang awal pagi dah dapat rezeki dengan izin Allah. Sebab itu kadang-kadang saya nampak, khususnya peniaga, kehidupan yang sihat ni ialah apabila mereka ni kerja pada awal pagi, cukup sampai pukul 10 pagi, selesai dah. Sebagai contoh, orang yang berniaga nasi lemak, dia start kerja pukul 8 pagi, pukul 4 pagi kerana masak, kemudian sampai pukul 6.30 mula buka niaga dengan pergi semayang di masjid dulu apa semua sekali. Pukul 8 habis dah berniaga. Pukul 8.30 boleh pergi pasar, ambil pula barang-barang. Pukul 10 tidur dah. Setiap waktu dia boleh pergi semayang jemaah. Setiap waktu dia boleh sedekah di masjid RM1, RM2. Dia boleh bersama dengan keluarga. Hidup dia hidup sihat. Jadi kadang-kadang ini juga berlakukan apa? Saya nampak unsur barakah dalam rezeki dia. Wallahualam. Baik, Siti dan juga para pendengar, kita nak raikan lagi rakan kita di talian kami Hikmah FM. Kita ada berikutnya Wan dari Sepang. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya soalan tentang kekeluargaan. Saya mempunyai adik ipar yang berumur dalam lingkungan 20-an, awal 20-an. Dan kadang-kadang dia biasalah budak-budak bercakap kasar dengan mentua saya. Kami tinggal serumah. Jadi untuk umur yang sedemikian sudah lewat untuk saya memberikan nasihat, ataupun ada cara lain untuk saya memberi nasihat supaya beliau lebih menghormati ibu bapa ataupun adik-adik lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, saya bersama. Pertama sekali saya ucap terima kasih. Ini isu seperti ini banyak. Sebenarnya cuba kita renung sedikit. Kadang-kadang kita bertemu orang itu sifatnya kasar bercakap. Tapi apabila kita bercakap baik dengan dia, maka nada kekasaran itu akan turun. Maknanya zahirkan akhlak yang baik. Bukan kita suruh dia akhlak yang baik, tapi kita pamerkan akhlak yang baik. Kalau kita boleh akhlak yang baik, isteri kita boleh akhlak yang baik, anak kita boleh akhlak yang baik, ibu mertua kita boleh akhlak yang baik, semuanya bercakap bergaluh ataupun baik, maka dengan tersendirinya kekasaran yang berlaku pada cakapannya itu akan bertukar, dia akan jadi ni. Ini dari segi kita kata dakwah bilhal ataupun secara praktikal dengan tunjuk dan pamerkan akhlak yang baik. Kedua, antara perkara yang mungkin boleh juga ialah kita biasakan ajak orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, yang mana menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Kerana bahasa-bahasa yang baik ini bila sentiasa dilafazkan dan digunakan, dia akan berbekas dan dia akan terkesan pada jiwa seseorang. Jadi bila kita pilih dengan ungkapan-ungkapan yang baik, maka di situ akan terpengaruh orang-orang sekeliling daripada kita itu. Dan yang ketiga, saya syorkan budayakan budaya, ajak masing-masing pergi belajar ilmu. Bila kita belajar ilmu, bila kita pergi dalam majlis ilmu, orang yang belajar ilmu adalah orang yang nak cari yang baik. Bila pakak cari nak yang baik, maka dia akan tengok dia biasanya akan tutup aurat, pakaian yang sesuai dengan majlis tersebut, dan dia tak akan berkata-kata melainkan dalam batasan yang tertentu. Jadi dengan sendirinya akan terhindar daripada ucapan-ucapan yang tak baik. Walaupun 20 tahun, bukan 20 tahun, 50 tahun pun, sifat manusia dia boleh berubah. Jadi dengan sebab itu kita latih, kita ajar, kita dakwah, kita didik, kita sama-sama, kita pimpin.
dalam keadaan seperti itu, maka bahasa-bahasa yang akan digunakan itu mungkin akan bertambah baik, akhirnya akan jadi baik, insya-Allah. Baik. Satu lagi soalan kita harapkan di talian konti IKIM FM. Kita ada Eri dari Kelang, Silakan. So, saya nak tanya lah. Saya ni selalu lah kalau macam saya nak minta untuk bersama kan, dia selalu menolak lah tu. Apakah hukum isteri kalau apabila suami tu tak dengan dia kata menolak Kalau dia tahu benda tu tanggungjawab tapi dia menolak dia. Ya. Itu dia soalan yang saya tu. Terima kasih. Ini memang antara tanggungjawab isteri menunaikan hak suami dia. Cuma kita kena sama-sama muhasabah. Muhasabahnya, pertama sekali kita sebagai suami cuba cari kenapa dia tolak. Walaupun saya tak kata bahawa memanglah ada hadis bila mana seorang suami mengajak isterinya, dia enggan, maka dia tidur dalam keadaan kemurkaan dan dilaknat dan sebagainya. Ada sabit dalam beberapa hadis. Tetapi yang kita naknya ialah kebahagiaan. Kita nak membetulkan apa yang kurang dan tak tepat ini. Jadi yang pertama sekali, boleh tak kalau kita baru bincang? Kalau boleh, suami isteri ni seboleh-bolehnya cuba berbicara, walaupun sedikit, 5 minit ke 10 minit ke, sama-sama berbicara, dan ketika itulah berlaku keakraban hubungan dan berlaku rasa hati itu dapat diselami dan difahami. Boleh jadi isteri merasakan dia teramat penat. Jadi kita tengok puncanya kenapa. Kerana kerjanya banyak sangat di rumah, maka pada masa itu alangkah baiknya ada pembantu rumah. Begitu juga dia stres dengan kewangan yang melampau. Maka di sana kita tanya berapa yang sepatutnya cukup. Jadi kita buang dulu segala perkara yang menghalang daripada berlakunya hubungan kebaikan itu. Bila dah dapat macam itu, insya-Allah kita ajak pula dia bincang, kemudian kita sama-sama mempelajari agama, memahami tanggungjawab. Saya rasa perkara tersebut boleh dan tak ada masalah, insya-Allah. Cuma caranya mesti dengan bijaksana. Ajaklah dia sekali-sekala pergi makan apa yang dia suka. Makanan nasi Arab ke, apa kuih ke, kek ke, apa ke. Wallahualam. Itu dia tips juga yang saya bersama berikan tu. Betul. Okey. Saya rasa mungkin sempat kita raikan seringkasnya pemanggil yang terakhir, Intan dari Pulau Pinang. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Saya Intan dari Pulau Pinang. Saya nak tanyakan soalan, apa yang saya mempunyai ibu yang teramat zalim, selalu dera anak. Saya ni mangsa kes dera anak dari kecil sampai saya umur 40. Kakak-kakak saya semua didera juga, semua anak-anak perempuan kami semua didera. Yang disayang anak lelaki saja. Jadi saya dah terlalu bencikan ibu saya, selalu menyakitkan hati. Saya minta nasihat Datuk, dan saya buat Datuk. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah warna-warna kehidupan. Ini baru satu rancangan. Kalau 10 rancangan, banyak lagi ceritanya. Masa pun terhad. Saya memahami apa yang berlaku pada Intan. Tapi dari segi adilnya, saya tak boleh nak menghukum tentang zalimnya ibu seseorang itu. Tapi kita juga kena tengok asbab di sebalik itu berlaku. Boleh jadi satu gambaran hitam telah berlaku dalam kehidupannya. Fasa-fasa yang menyukarkan dan ada yang menjadikan dia ini trauma. Yang di situ juga kita kena baca keadaan macam itu dan bagaimana kita nak menolak akan hakikat tersebut. Jadi dalam hal seperti ini, kita sebagai seorang anak tetap kena buat baik kepada ibu kita. Sezalim mana dia tetap ibu kita. Seteruk mana dia tetap ibu kita. Adapun kesalahan dia, benar dia kesalahan. Tetapi sikap berasa hati kepada ibu adalah satu sikap yang amat tidak baik. Justru kita elakkan keadaan macam itu. Pertama,
Intan kena tahu sekarang ni dah umur kat 40 dah katakan. Jadi kita faham apa yang mak kita suka, apa yang mak kita tak suka, apa yang mak kita paling dia minat. Sebab orang yang paling mengetahui tentang seorang perempuan itu ialah anak dia. Sebab dia tahu keadaannya daripada rahimnya itu sendiri. Jadi bila dia tahu, dia cuba sewajarnya hak mana yang dia suka tu dia laksanakan. Hak mana yang ibunya tak suka, maka dia elakkan. Membandingkan anak ni walaupun saya tak nak bincang bab ibu ni, tapi adalah memang kurang baik. Bahkan kita tak tahu anak kita yang kita duk jaga itulah yang bermasalah dengan kita. Yang hak kita duk kata itulah yang banyak tolong kita. Yang hak kita kata tak ada harapan itulah yang akhir hayat kita dia yang jaga. Semuanya itu merupakan tanda-tanda yang ajar kepada kita supaya kita beri akan haknya. Mana kita kasih pada anak kita, kita kasih pada anak kita. Kerana masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangannya. Sebab itu saya syorkan kepada Intan, antara salah satu penyelesaian isu ini sebagaimana yang disebut oleh pakar-pakar, dia kata jadilah kamu insanah mutasamihah. Maknanya manusia yang ada sifat kemaafan. Bila kita ada sifat manusia kemaafan pada diri kita, maka dengan keadaan macam itu kita menukarkan watak ibu kita dan watak keadaan macam itu kepada watak yang cukup baik dengan cara kita kemukakannya. Saya banyak boleh nak datangkan kisah, tapi malangnya masa yang begitu terhad untuk saya jawab masalah ni dengan baik. Dan yang kedua, saya syorkan Intan bincang dengan adik-beradik yang lain untuk sama-sama tangani masalah ini dan cari penyelesaiannya. Mungkin ada sesuatu yang terbuku pada ibunya yang belum selesai daripada dulu sampai sekarang, yang cuba buat tak faham-faham oleh anak, maka itu juga kita kena selesaikan. Dan banyak adu pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan di sepertiga akhir malam, kerana Allah lah yang menjaga hati kita semua, Allah lah yang menjinakkan hati kita semua. Akhir kalam saya doa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah apa yang kita bincangkan hari ini, Syafiq, tentang konflik keluarga, isu dan penyelesaiannya. Banyak saya bersama terangkan kepada kita tanggungjawab termasuk akhlak, sikap, etika kita. Jadi sama-sama lah kita ambil manfaat, jaga juga perhubungan kita dengan sesama keluarga, kan Siti? Dan juga para pendengar. Terima kasih kita ucapkan kepada Sahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri atas perkongsian kita menerusi segmen Bayan Linnas. Terima kasih. Jumpa Terima kasih lagi. bersama. Assalamualaikum. Untuk anda, Syafiq, setia bersama dengan kami untuk jam yang ke-5 nanti, insyaAllah. Munif Coco Arabic Gum merupakan minuman alternatif coklat malt yang berkhasiat untuk hidangan sarapan keluarga anda. Munif Coco